part yang ketiga, kita akan lukis connector pula. Connector dalam figure 4 ni. Okey, daripada drawing kita dah ada dua file. Okey, dua part, iaitu part base dan juga arm. Okey, base dan arm. Okey, dalam shaper ni kita akan kita just hide je lah dulu ni untuk kita lukis yang baru, part yang baru. Okey. Alright, so untuk connector ni pula, ini sangat mudah, tak susah pun. Okey, kita boleh lukis ikut bentuk isometric dia bagi ni. Connector maknanya arah ni, so kita drawing kita mesti arah front juga. Ni front, so drawing pun mesti arah front. So seeloknya kita ambil front ni, kita ambil sketch dan kita lukis bentuk yang ada kat sini. Untuk case ni saya nampak kita boleh lukis ikut bentuk bulat dan segi empat ni, segi empat bahagian atas leher dia ni. Okay, so kita boleh terus ambil circle. Saya buat circle dulu sebagai center point. Lepas tu dia ada dua circle. Okay, kita ambil ini berapa dia punya ni. Ini yang dalam tu adalah diameter 8. Oh, kecil je. Okay, diameter 8. Yang luar ni adalah diameter, okay, diameter 25. Okay, diameter 25. Okay, nampak? Itu dah ada. Okay, kemudian kita lukis terus sambung dengan dia punya leher dia tu. Ini kita boleh ambil rectangle. Okay, rectangle dari atas naik ke atas lah. Okay, cuma keadaan sekarang ni kita kena make sure dia betul-betul kat tengah. Ini dan ini mesti betul-betul kat tengah. So kita boleh ambil coincident. Okay, sorry. Okay, kita boleh buat kalau dalam SolidWorks dia boleh buat coincident, tapi dalam ni dia ada cara lain sikit. Kita boleh ambil center ke center. Cuma ini kita jadikan dia sebagai construction dan kita tegakkan dia. Okay, so dia akan reflect kepada rectangle kita ni lah. Rectangle ni boleh juga letak je ini dan ini sebagai horizontal dan vertical. Okay, ketinggian ni adalah tinggi ni 25, jarak dari sini ke atas sekali. Okay, ini mesti 25. Okay, lepas tu ini dah tegak. Lepas tu dia punya lebar dia tu, lebar dia berapa? 16 5. Tak nampak dia punya ni. Okey, ada bahagian dalam ni. Okay, di sini 12 ni. Oh, ini 16. Ini berapa? Segi 4 ni tak bagi ya. Okey, oh ni ada 12, sorry. Okey, ada 12. So ini adalah 12. Okey, lebar dia tu adalah 12. Okey, so barulah kita trim trim bahagian yang kita tak nak. Ini sorry. Okey, saya buang ini saja. Okey, bentuk dia macam ni. Kemudian barulah kita extrude dari ke belakang sebanyak 12. Okey, macam tu. Okey, ini biar dulu, atau nak buat terus dia punya fillet pun boleh. Klik sini dan keliling dia ni. Okey, kita buat cepat sikit. Okey, ini adalah radius dia sebanyak 3. Okey, 3. Radius 3. Okey, kemudian kita lukis bahagian atas. Dia ada rectangle juga. So cuma rectangle ni kita ambil center. Okey, untuk mudahkan kita punya rectangle tu dihasilkan. Biar macam tu. Okey, kemudian dia ada 16 kali 16 lah. Ni betul lah. Okey, so kita extrudekan dia. Okey, dua ni kita akan extrude sebanyak 2. Okey, kemudian kita lukis bahagian atas ni.
dia ada circle lah. Circle, ambil circle C. Okay, diameter dia adalah apa diameter dia? Tak bagi sebenarnya dia adalah 8 ni rasanya. Dia dah sama. Okay, so ini adalah diameter dia 8. Sebab nanti dia akan masuk di dalam dalam arm. Okay, so tak ya. Okay, so ini kita akan extrude naik ke atas sebanyak 8 ada 8. So ini 8. Okay, lagi satu ini tepi ni kita akan buat fillet. Fillet sini dan sini. So fillet dia adalah sebanyak radius 5. Okay, okay. Alright. So dah jadi belum? Okay. Dia akan bentuk ini sama connector ni. Connector dan connector ni. Cuma kat sini dia mungkin saya tengok dia dah jadi satu solid. Okay. So saya telah untuk connector.